Anak muda saya Gen Y sebenarnya. Kita dengar di mana-mana Gen Z ni kita dengar lah baru-baru ni dekat Nepal, dekat Indonesia. Gen Z ni lebih kepada agresif. Dia bergerak atas perkara yang mereka melihat ataupun mereka terkesan secara terus daripada pemerintah, sama ada sistem ataupun dasar. Dan mereka express melalui social media. Zaman dulu tahun 60-an, baby boomers atau millennial times, social media tu tak ada. Mungkin adalah perkara-perkara yang menyentuh etnik atau kaum, tapi dia tak sebar ataupun tak merosakkan corak pemikiran masyarakat. Dia tak wujud masa tu. Mungkin isu tu ada, mungkin kecil je di satu kampung, di satu tempat. Ya? Sekarang pun sama juga. Benda tu ada. Satu kampung kecil, sini ada isunya kecil. Apabila media sosial ini yang sepatutnya menjadi pihak yang bertanggungjawab untuk mengawal, mereka gagal juga kadang-kadang. Tapi kita lihat kalau sekarang kita sudah ada undang-undang CMA dan kita sudah ada ONSA, Online Safety Act, ini pun sangat bagus untuk mengawal lah konten-konten yang boleh mengancam ketenteraman dan perpaduan bangsa dan negara. Bagi Kementerian Perpaduan, kita ada satu unit di mana ini adalah sukarelawan mahasiswa. Di mana hari ini saya sempat jumpa dengan anak-anak muda ni, sangat berbeza. Dia pada peranan sosial media ni is very important. Apa yang mereka melihat, algoritma di negara kita lah sebenarnya. Kalau kita melihat benda yang negatif tu, banyaklah negatif yang kita nampak. Kadang-kadang saya tengok kawan-kawan saya sendiri pun, dia kata, aku tengok ni pembangkang cakap ni. Sedangkan dia banyak menonton apa yang pembangkang buat daripada apa yang kerajaan buat ni. Itu jadi masalah kadang-kadang. Kadang-kadang apa yang pembangkang cakap tu ataupun pihak yang sebelah lain tu, benda yang mereka tak setuju kepada kerajaan, tahu sebenarnya pembangkang mungkin mereka tak setuju kepada dasar. So dia only lihat pada tu, dia tak nampak apa yang kerajaan buat setiap hari. Program, inisiatif, bantuan, contohnya Budi Madani semua ni, banyak juga yang kita salurkan melalui social media. Saya rasa isu di sini adalah info-info, maklumat yang mereka terima melalui social media ni luas, is very vast. Tapi sebagai belia anak muda ni, mereka kena matanglah memilih, melihat, membuat apa dia kata, kaji selidik sama ada betul atau tidak, benda ni wujud atau tidak. So memang saya rasa itu satu cabaran lah untuk anak muda sekarang. Ya. Saya nampak, dan kalau kita melihat PM kerap sekarang ni bersebut tentang budaya membaca ni semakin luntur. Orang kurang membaca, orang suka mendengar lah. Contohnya kita nak baca satu buku ni 200 buku surat, dia akan ambil masa 3-4 hari. Kan? Lepas 3-4 hari kita cerita, kita tahu apa yang kita dapat maklumat. Sekarang budak-budak tengok TikTok punya video 30 second, dah jadi penceramah bebas lah. Itu jadi masalah ni sekarang ni. Dia jadi curator yang hebat dalam media sosial, menjadi hakim, menjadi peguam negara, menjadi imam negara, menjadi sami, menjadi padri. Ini masalah kita ni. Dapat sikit je jadi ni. Tapi orang yang bertauliah ni tak banyak cakap kadang-kadang kan. Dia tahu mana nak cakap. Input yang mereka terima dan apa yang mereka cakap tu, mereka perlu menilai lah. Dan pada pandangan saya, anak-anak muda sekarang ni, bagus juga semangat itu untuk nak menunjukkan perasaan. Sebab negara kita negara bebas kan. Dan saya rasa kita ni di bawah kerajaan Madani ni, banyak yang PM memberi kelonggaran ataupun membiarkan pihak-pihak media mengkritik ataupun pengamal-pengamal media dan yang bebas ataupun semua ni mereka dibenarkan mengkritik kecuali jangan memfitnah. Tapi apa yang saya nak sarankan, biar kita menjadi anak muda yang lebih cerdik, bijak, kaji dulu apa yang kita nak cakap. Sebab mungkin anak-anak muda yang baru ni sekarang ni, yang alpha ni, yang beta ni akan melihat golongan Gen Z ni sebagai golongan yang sebagai contoh. It's very important. Pada saya, media sosial memainkan peranan penting. Tapi di bawah kerajaan Madani ni, kalau kita melihat dalam 6 months to 1 year ni, ada banyak perubahan sebenarnya. Kita boleh nampak lah. Ya? Dan saya juga mencadangkanlah kepada anak-anak muda belia ni, kita perlu menjadi contoh baik. So, banyakkanlah membaca buku-buku yang boleh self-enrichment ni sangat membantu kita untuk membina jati diri, menjadi pemimpin yang bukan saja membuat judgemental tapi boleh menilai, memikir, memberi sumbangan kepada negara. Daripada kita nak komen, duduk siang malam kat TikTok ni, bagilah idea-idea kepada kerajaan. Mungkin itu boleh kita mengangkat
Contohnya isu-isu perpaduan ni. Ya, anak muda ni sebenarnya pada pandangan saya, sebab saya pun muda lagi. Anak-anak muda ni sebenarnya harus menjadi ikon perpaduan negara sebenarnya. Mereka inilah ikon sebenarnya.